Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Patiambun Limbang yang juga dikenali sebagai SEPAL mula beroperasi pada tahun 1983 dan dirasmikan pada 22 Julai 1984 oleh mantan Menteri Pelajaran Malaysia, Datuk Dr. Sulaiman Daud. Pada asalnya dikenali sebagai Sekolah Menengah Kerajaan Bahasa Malaysia Limbang, nama sekolah ini ditukar kepada SMK Seri Patiambun pada tahun 1989 bersempena lokasinya di Kampung Patiambun. Sekolah ini terletak kira-kira 5.5 km dari pusat bandar Limbang. SMK Seri Patiambun Limbang mempunyai seramai 896 orang murid terdiri daripada 489 lelaki dan 407 perempuan, termasuk seorang bukan warga negara. Murid-murid di sekolah ini majoritinya berasal dari kawasan sekitar daerah Limbang serta kampung-kampung yang berdekatan. Barisan Kepimpinan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Patiambun Limbang ditadbir oleh seorang pengetua yang menjadi nakoda dalam mengemudi arah pendidikan sekolah ini. Beliau dibantu oleh penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid serta penolong kanan ko-kurikulum yang ibarat tulang belakang dalam memastikan kelancaran setiap urusan sekolah. Lonjakan kecemerlangan akademik ini didorong oleh dedikasi para guru yang gigih melaksanakan pelbagai program sokongan pembelajaran untuk murid. Antaranya termasuk kelas tambahan, program SIP, Morning to Shine serta modul-modul khas SPM yang dirangka bagi membantu pelajar mencapai prestasi terbaik dalam peperiksaan. Program-program ini bukan sahaja memperkukuh pemahaman murid tetapi juga memberi bimbingan berterusan dalam usaha melahirkan generasi cemerlang. Dari segi pencapaian, SMK Seri Patiambun terkenal dengan rekod cemerlang dalam sukan, terutama dalam acara balapan dan padang yang menempatkan sekolah ini di tangga teratas semasa sukan tahunan setiap tahun berturut-turut sehingga tahun 2019. Selain itu, murid-murid SMK Seri Patiambun juga aktif dalam bidang sukan menyertai pelbagai pertandingan seperti bola tampar, bola jaring, bola sepak, merentas desa, olahraga, bola baling, sepak takraw, dodgeball dan badminton. Penyertaan dalam aktiviti ini bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sihat tetapi juga memupuk semangat kesukanan, disiplin dan kerjasama berpasukan. Mereka juga terlibat dalam seni tarian, nyanyian, bicara berirama, bicara buku, STEM, lakonan dan pelbagai aktiviti lain yang membentuk bakat serta jati diri yang seimbang. SMK Seri Patiambun juga aktif di media sosial dengan halaman Facebook rasmi yang kerap mengemaskini aktiviti dan pencapaian sekolah iaitu SMK Seri Patiambun Official. TV PSS Sekolah iaitu TV SEPAL turut aktif dalam menyampaikan buletin berkaitan dengan program-program sekolah yang dikendalikan oleh kru TV SEPAL. Secara keseluruhan, SMK Seri Patiambun Limbang komited dalam menyediakan pendidikan berkualiti dan pembangunan holistik kepada muridnya selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta menjunjung aspirasi kerajaan iaitu melahirkan anak baik lagi cerdik.